Kalau minyak hitam masih cukup dalam enjin, kenapa masih perlu ditukar? Sebenarnya, bukan sebab minyak itu sahaja. Minyak enjin sebenarnya mengandungi base oil dan juga aditif. Aditif inilah yang memainkan peranan melindungi enjin. Aditif membantu membersihkan enjin, mengurangkan geseran, melindungi komponen daripada haus dan memastikan minyak terus berfungsi pada suhu yang tinggi. Apabila enjin digunakan terlalu lama, aditif mula kehilangan keberkesanannya akibat haba, geseran dan proses pembakaran. Sebab itu, walaupun paras minyak masih mencukupi, perlindungan kepada enjin sudah tidak lagi sebaik ketika minyak masih baru. Jangan tunggu minyak hitam habis baru nak tukar. Ikut jadual servis supaya aditif sentiasa mampu melindungi enjin anda. Jadi selepas ini, jangan lihat warna atau paras minyak sahaja. Yang lebih penting ialah keadaan aditif di dalamnya. Follow LMF Engineering untuk lebih banyak ilmu otomotif yang mudah difahami.